Faiza, kesabaran dan ketekunan awak menjadikan awak mahal dan awak nombor 1 berbanding yang lain. Teruskan sikap yang baik dan kerja yang ikhlas. Daripada Cik Dian. Bila saya dapat anugerah ni, apa yang saya boleh cakap, usaha takkan mengkhianati hasil lah. Assalamualaikum, nama yang diberi Nur Faiza binti Muhammad Fazil. Saya bekerja sebagai Customer Care Assistant di Ion Tebero City. Dalam 2 tahun, baru 2 tahun bekerja di Ion. Pekerjaan biasa, kita tolong customer. Macam contoh, customer tu ada nampak harga dekat chef lain. Lepas tu, bila buat payment lain, so tugas kita orang kena double check barang tu lah, sama ada betul ke tak harga tu ataupun itu barang yang lain. Lepas tu wrapping barang, customer beli barang dekat Ion, and then kita wrapkan lah barang secara percuma. Lepas tu ada buat announcement, kalau macam contoh ada anak hilang ke, wallet hilang, tercicir, ada IC, kita akan buat announcement lah. Saya tak ada sambung belajar, saya lepas SPM terus kerja. Jadi saya rasa saya nak kena ada achievement untuk banggakan family. Sebab saya buat masa ni saya belum ada apa-apa, belum ada apa-apa achievement. So saya rasa mungkin kalau saya buat yang terbaik, saya boleh dapat reward lah. Dapat best employee ni pun saya dah rasa macam wah, family saya pun agak terkejut lah. So saya rasa mungkin dapat best employee ni antara salah satu achievement yang saya dah dapat lah. Cabaran terbesar kalau dapat customer yang kita dah explain tapi dia macam tak faham, still nak argue benda tu. Rasanya itu je lah kot. Sampai customer ada marah-marah, menjerit dekat depan kaunter. Saya rasa itulah. Mungkin sebab kita tak faham lagi skop kerja kita. Contoh macam yang kalau saya baru masuk, nak attend customer, nak kawal customer yang emosi. Pernah lah give up kat situ, tapi dapat advice daripada family, daripada officer, dia kata jangan give up, boleh. So, bolehlah sampai sekarang. Tiba-tiba saya dapat notification dalam group yang ada saya punya manager lah. Tiba-tiba dia wish, Tahniah Faiza, dia ada hantar gambar, tapi masa tu saya tak sempat nak tengok. Sebab tengah ada customer kan, jadi saya serve dulu customer apa semua. Dan siap tu saya duduk, saya tengok apa benda. Officer saya, lepas tu shift cashier saya pun ada wish lah, tanya, congrats apa semua. Lepas tu saya macam, saya macam agak tak percayalah sebab saya baru 2 tahun. So macam takkan simply boleh dapat. Agak tak percayalah. Lepas tu manager saya, officer saya semua cakap, betul ni Faiza ni dapat kerja pun ni. Saya macam, wah, agak teruja jugalah. Ini saya punya best friend. Best friend? Ya. Yeah. Dia cakap, congrats Faiz sebab terpilih sebagai best employee. I'm proud of you Faiz. Aku harap kau sentiasa semangat dalam bekerja. Don't give up and believe in yourself. Keep shining and I will always be proud of you. Syazza. Oh, ni saya punya officer. Assalamualaikum. Tahniah Faiza kerana terpilih sebagai pekerja terbaik. Pengiktirafan ini bukan sahaja kerana usaha gigih awak, tetapi juga kerana sikap kerjasama yang tinggi, semangat berpasukan dan sedia membantu rakan sekerja tanpa mengira masa. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada rakan kerja yang lain. Terima kasih Faiza. Daripada Fauziana, Customer Care Officer. Terima kasih Kak Ana. Daripada shift cashier saya. Hai Faiza, tanya, saya sangat bangga atas kejayaan awak, atas segala penat lelah selama ni. Ketabahan dan kesabaran awak membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Teruskan bagi yang terbaik. Juraida yang comel. Hai Faiza, big thank you to you for your hard work and teamwork. Truly appreciate the dedication you bring every day. Keep positive. XOXO. Ni daripada saya punya store manager. Kita panggil dia Cik N. Terima kasih Cik N atas pencapaian.
Rasa terharu, nak nangis pun ada. Rasa happy lah. Sebab diorang yang ada lah. Diorang salah seorang yang ada dengan saya waktu saya tengah down ke. Diorang yang banyak support saya jugalah. Kalau dekat tempat kerja, saya rasa diorang yang antara support saya. Buat saya nampak satu ayat, usaha takkan mengkhianati hasil. Bila saya dapat anugerah ni, salah satu benda yang saya cakap, berbaloi lah. Saya punya kerja keras, saya punya bertungkul lumus dalam kerja tu, usaha saya semua orang nampak lah. Apa yang saya boleh cakap, usaha takkan mengkhianati hasil lah. Kepada saya punya rakan kerja, terima kasih sebab dah support saya daripada saya zero sampai sekarang. Daripada saya tak tahu apa-apa sampailah boleh buat hampir semua benda, walaupun ada lagi lah yang tak tahu. Kalau ada rezeki lah, naik pangkat ke, dapat apa macam, yelah kita kerja pun takkan kita nak duduk selamanya dekat grade yang sama. Sebab macam yang saya kata, saya nak ada achievement saya dalam bekerja. Saya cuma boleh cakap kerja tu kalau boleh jangan berkira. Kerja tu biar ikhlas, jangan fikir diri sendiri. Kerja tu kalau boleh buat bersungguh-sungguh lah. Jangan buat sambil lewa, sebab bila kita buat bersungguh-sungguh tu orang boleh nampak kita punya hasil kerja. Mungkin boleh dapat anugerah juga. Jangan kerja tu jangan mengharapkan sesuatu. Macam kau kalau nak kerja tu kerja je lah. Buat yang terbaik je. Macam mana hari pun buat je yang terbaik. Jangan nak berkira sangat. Nah.